Adakah anda menampal plaster setiap hari kerana sakit lutut? Itu hanya membazirkan wang. Sebotol soju yang ada di rumah sudah cukup. Adakah lutut anda berbunyi tuk-tuk apabila menaiki tangga? Adakah anda berasa kaku dengan langkah pertama anda pada waktu pagi? Salam sejahtera. Saya Dr. Rizwan Syafiq, seorang doktor ortopedik berusia 82 tahun. Saya telah merawat 23,000 pesakit. Satu fakta mengejutkan yang saya sedari selama 50 tahun. 7 daripada 10 pesakit pembedahan lutut sebenarnya tidak perlu menjalani pembedahan. Tahun lalu, Puan Aminah yang berusia 68 tahun dari Kuala Lumpur datang menemui saya. Beliau tidak dapat pergi ke pasar raya kerana sakit lutut dan menggunakan 20 keping plaster sebulan. 3 hospital hanya menyuruhnya untuk menjalani pembedahan. Namun saya hanya menyuruhnya untuk mencampurkan satu bahan ini ke dalam soju dan menyapunya. Dalam masa 3 hari sakitnya berkurangan. Selepas 2 minggu beliau dapat menaiki tangga dengan mudah. Dan sebulan kemudian beliau dapat berjalan-jalan dengan cucunya. Apakah sebenarnya yang dimasukkan ke dalam soju sehingga menghasilkan keputusan seperti ini? 7 daripada 10 pesakit yang saya ajarkan kaedah ini telah bebas daripada kesakitan tanpa pembedahan. Mereka yang dulunya berbunyi oh ketika bangun pagi kini bangun dengan senyap, dan mereka yang selalu berpegangan pada pemegang tangan kini menaiki tangga tanpa berpegang. Kunci utama adalah bahan yang dimasukkan ke dalam soju ini. Jika anda menonton video ini hingga akhir, anda akan dapat menaiki tangga dengan ringan dan berlari dengan cucu tanpa tercungap-cungap, tekan butang langgan dan suka sekarang. Ianya percuma. Sila tinggalkan nombor 1 di ruangan komen jika anda pernah mengalami masalah lutut. Baiklah, mari kita mulakan sekarang. Adakah anda tahu mengapa lutut anda sakit? Adakah kerana anda semakin tua? Tidak. Ada sebab yang jelas untuk sakit lutut. Pertama, tulang rawan lutut haus. Berapa banyak langkah yang kita ambil dalam sehari? Biasanya antara 5,000 hingga 8,000 langkah. Ini bermakna lutut anda ditekan dan diluruskan sebanyak 8,000 kali sehari setiap hari selama 40 hingga 50 tahun. Jadi, apa yang akan berlaku kepada tulang rawan anda? Ia akan haus. Terutamanya selepas usia 40-an, kemampuan untuk menghasilkan tulang rawan akan berkurangan. Ia berkurangan sedikit demi sedikit setiap tahun. Kedua otot di sekeliling lutut menjadi lemah. Otot di bahagian hadapan paha yang menyokong lutut dipanggil quadriceps. Apabila otot ini menjadi lemah, tekanan pada lutut akan meningkat secara mendadak. Jika otot hanya lemah, 10% beban pada lutut akan meningkat lebih dari 2 kali ganda. Apabila menaiki tangga, ia menjadi lebih teruk. Lutut tidak dapat menahan beban. Ketiga, peredaran darah tidak lancar. Apabila usia meningkat, saluran darah di sekeliling lutut menjadi sempit. Darah tidak mengalir dengan baik. Akibatnya, oksigen dan nutrien tidak dihantar dengan betul ke lutut. Lutut kehilangan kekuatan untuk pulih. Inilah sebab mengapa lutut anda kaku apabila bangun pagi. Keempat, berat badan. Jika berat badan bertambah 1 kilogram, tekanan pada lutut akan bertambah 3 kilogram. Apabila menaiki tangga, ia adalah 7 kilogram. Jika anda bertambah 5 kilogram, lutut anda perlu menahan tambahan 35 kilogram pada setiap langkah. Kelima, keradangan. Apabila keradangan berlaku pada sendi lutut, sakit akan bermula. Jika ini dibiarkan, kadar kerosakan sendi akan menjadi 3 kali lebih cepat. 5 perkara inilah punca sebenar sakit lutut. Namun, adakah plaster menyelesaikan salah satu masalah ini? Tidak. Plaster hanya meredakan kesakitan untuk sementara waktu. Selepas 2 atau 3 jam sakit itu akan datang semula.
ia bukanlah penyelesaian yang mendalam. Jadi apa yang perlu dilakukan? Kita tidak boleh menghasilkan semula tulang rawan, tetapi kita boleh mengurangkan keradangan dan melancarkan peredaran darah. Dengan itu sahaja sakit lutut akan berkurangan dengan ketara. Hasil kajian saya selama 20 tahun, saya menemui satu bahan sahaja. Ia dapat mengurangkan keradangan, membantu peredaran darah dan membekalkan nutrien kepada lutut. Itulah kacang hitam. Kulit hitam kacang ini penuh dengan antosianin. Bahan ini menghalang keradangan dan menguatkan saluran darah. Ini juga merupakan kandungan yang diterbitkan dalam Jurnal Kimia Pertanian Amerika. Namun adakah cukup hanya makan kacang hitam begitu sahaja? Tidak. Walaupun anda memakannya, ia mengambil masa yang lama untuk sampai ke lutut. Oleh itu sapukan terus ke lutut. Apabila kacang hitam dicampur dengan soju alkohol akan membantu antosianin diserap jauh ke dalam kulit. Ia dihantar terus ke kawasan yang sakit. Inilah intipati kaedah yang akan saya ajarkan hari ini. Menyapu soju kacang hitam. Ia mudah, tetapi kesannya terbukti. Namun anda tidak boleh hanya tahu nama soju kacang hitam sahaja. Anda perlu tahu dengan tepat bagaimana cara membuatnya, cara menyapunya dan berapa kerap menyapunya. Jika salah, ia mungkin tidak berkesan atau malah boleh merosakkan kulit. Saya akan memberitahu anda langkah demi langkah dengan tepat mulai sekarang. Jadi mari kita mulakan secara rasmi. Saya akan memberitahu anda cara mengatasi sakit lutut dengan soju kacang hitam dalam 5 langkah. Kandungan yang akan saya berikan pada langkah 4 khususnya anda tidak boleh ketinggalan. Ia adalah kunci untuk menggandakan keberkesanan. Hari ini saya akan memberitahu anda langkah pertama, penyediaan bahan dan cara membuat soju kacang hitam. Pertama, sediakan bahan-bahannya. 100 gram serbuk kacang hitam sangai, iaitu tepat 1 cawan kertas, dan 1/5 soju untuk rendaman kandungan alkoholnya mestilah 25 darjah atau lebih. Sediakan 1 botol kaca. Botol yang boleh menampung 155 atau lebih sudah mencukupi. Di sini ada sesuatu yang mungkin anda tertanya-tanya. Bolehkah menggunakan kacang hitam mentah? Tidak boleh. Anda mesti menggunakan kacang hitam yang telah disangai. Ini kerana apabila disangai kulit hitam akan pecah dan antosianin akan lebih mudah keluar. Jika menggunakan kacang mentah, keberkesanannya kurang dari separuh. Di mana boleh membeli serbuk kacang hitam, anda boleh mencarinya di bahagian makanan kesihatan di pasar raya. Kini anda juga boleh membelinya dengan mudah secara dalam talian. Anda juga boleh membeli kacang hitam secara keseluruhan sangai sedikit di dalam kuali, kemudian kisar dengan pengisar. Malah itu lebih segar dan baunya lebih harum. Adakah soju mesti 25 darjah ke atas? Ya, ia mesti. Jika kandungan alkohol rendah antosianin tidak akan larut keluar dengan baik, anda boleh menggunakan soju yang ada di rumah. Semua jenama soju adalah baik. Baiklah, mari kita buat sekarang. Basuh botol kaca bersih-bersih dan keringkan sepenuhnya. Jangan ada sebarang titisan air. Kemudian masukkan 1 cawan serbuk kacang hitam sangai. Tuangkan sado el soju perlahan-lahan ke dalamnya. Tutup penutup dan goncang ke atas dan ke bawah untuk mencampurkannya. Sekarang biarkan di tempat yang sejuk tanpa cahaya matahari selama 3 hari sahaja. 3 hari, bukan seminggu. Hanya 3 hari. Masa yang diambil untuk bahan-bahan dalam kulit hitam keluar ke dalam soju adalah 3 hari. Anda boleh mula menggunakannya selepas 3 hari. Apabila sudah dibuat, ia boleh digunakan selama kira-kira sebulan. Jika disimpan di dalam peti sejuk, ia akan tahan lebih lama. Bagaimana dengan sisa kacang hitam? Jangan tapis. Biarkan sahaja
Goncang setiap kali sebelum guna, bahan-bahan masih ada di dalam sisa itu. Baiklah, ini adalah langkah 1. Membuat soju kacang hitam. Sangat mudah, bukan? Buat sekarang juga, anda boleh menggunakannya terus selepas 3 hari. Tetapi membuat soju kacang hitam bukan penamatnya. Cara menyapunya adalah lebih penting. Jika salah sapu, keberkesanannya hanya separuh. Malah kulit anda boleh rosak. Pada langkah 2, saya akan memberitahu anda cara yang tepat untuk menyapu soju kacang hitam ke lutut. Anda perlu tahu dengan tepat berapa kali sehari, di mana dan bagaimana cara menyapunya. Tinggalkan komen. Langkah 1 selesai di ruangan komen. Baiklah, ini adalah langkah 2. Saya akan memberitahu anda cara menyapu soju kacang hitam ke lutut. Ini sangat penting. Jika disapu sesuka hati, keberkesanannya kurang dari separuh. Mula-mula sediakan kapas muka atau kain kasa bersih. Basahkan kapas atau kain kasa itu dengan soju kacang hitam secukupnya. Ia mesti basah kuyup. Jangan hanya sapu sedikit. Kemudian sapu dengan menepuk-nepuk atau urutkan secara meluas di sekeliling lutut yang sakit. Jangan sapu hanya di bahagian depan lutut sahaja. Adalah baik untuk menyapu seluruh lutut termasuk bahagian sisi dan belakang. Sapu seolah-olah membalut seluruh lutut. Mengapa perlu sapu secara meluas? Sakit lutut tidak datang dari satu tempat sahaja. Ligamen otot dan saluran darah di sekeliling lutut semuanya bersambung. Menyapu secara meluas akan memberikan kesan keseluruhan. Berapa kali sehari perlu sapu? 2 hingga 3 kali. Sekali apabila bangun pagi dan sekali sebelum tidur pada waktu malam. Pastikan anda melakukan 2 kali ini. Jika sakit teruk, anda boleh menyapu sekali lagi pada waktu siang. Kira-kira 2 jam selepas makan tengah hari adalah baik. Mengapa mesti pada waktu pagi dan malam? Pagi adalah waktu lutut paling kaku. Lutut menjadi kaku semasa tidur. Menyapu pada waktu ini akan membantu anda memulakan hari dengan lebih selesa. Malam adalah waktu untuk lutut yang bekerja keras sepanjang hari pulih. Ia membantu lutut pulih semasa tidur. Ada satu perkara penting yang perlu anda patuhi. Ini bukan untuk dimakan. Ini untuk disapu. Jangan sekali-kali meminumnya. Walaupun sakit, anda sangat teruk, jangan makan. Adakah ia berbau alkohol? Pada mulanya sedikit. Tetapi selepas kira-kira 10 minit baunya akan hilang. Alkohol akan cepat menguap. Anda tidak perlu risau. Adakah ia selamat untuk kulit sensitif? Apabila pertama kali digunakan, uji pada bahagian dalam lengan anda. Sapu sedikit dan periksa selepas 30 minit. Jika tidak merah atau gatal, anda boleh menggunakannya. Jika ada reaksi kulit, jangan sekali-kali menggunakannya. Saya ada luka di lutut. Elakkan menyapu di bahagian luka. Jika terkena luka, ia akan terasa pedih dan merengsa. Lebih selamat untuk menggunakannya selepas luka sembuh. Sebenarnya, ada seorang wanita bernama Puan Mariam, 73 tahun, yang tinggal di Shah Alam. Beliau mula menggunakan kaedah ini kerana sakit lututnya terlalu teruk. Tetapi kerana terlalu tergesa-gesa beliau menyapunya 8 kali sehari, beliau berfikir lebih banyak sapu lebih cepat sembuh. Apakah hasilnya? Sakit lututnya tetap sama tetapi kulitnya menjadi kering dan merah. Beliau mengalami dermatitis kontak. Ia mengambil masa 3 minggu untuk pulih. Ada pengajaran yang perlu diambil dari kes puan ini. Menyapu lebih banyak tidak bermakna akan sembuh lebih cepat. Anda perlu mematuhi kekerapan yang tepat. Cukup 2 hingga 3 kali sehari. Hanya ini yang perlu anda patuhi. Jangan tamak. Baiklah, ini adalah langkah 2. Cara menyapu. Ia mudah tetapi anda perlu mengikutinya dengan tepat.
Namun adakah cukup hanya dengan menyapu begini? Tidak. Jika anda menggabungkannya dengan kaedah yang akan saya berikan pada langkah 3, keberkesanannya akan menjadi lebih cepat. Anda akan dapat merasakan lutut anda terasa lega serta merta. Baiklah, ini adalah langkah 3. Ada satu perkara penting yang perlu anda lakukan selepas menyapu soju kacang hitam. Melakukannya akan menggandakan keberkesanan. Itulah tuaman hangat. Anda sudah menyapu soju kacang hitam ke lutut, bukan? Kemudian segera letakkan tuala basah hangat atau pek tuam panas di lutut anda selama 10 hingga 15 minit. Cukup 15 minit. Mengapa perlu bertuam? Haba akan melancarkan peredaran darah. Saluran darah akan melebar dan darah akan mengalir dengan baik. Maka bahan antosianin dalam kacang hitam akan meresap lebih cepat jauh ke dalam lutut. Kesan ubat akan tersebar dengan cepat. Tuaman sejuk tidak boleh. Ia mesti hangat. Suhu 40 hingga 45 darjah Celsius adalah sesuai. Tidak terlalu panas, hanya hangat. Jika anda menyentuhnya dengan tangan dan terasa hangat, itu sudah cukup. Saya tidak ada pek tuang. Anda boleh membasahkan tuala dengan air suam perah dan letakkannya. Anda juga boleh memanaskan tuala yang dibasahi air dalam ketuhar gelombang mikro selama kira-kira 30 saat. Kini pasaraya juga menjual pek tuam pakai buang. Harganya sekitar beberapa ringgit. Bolehkah menggunakan pek haba? Ya, boleh. Pek haba juga bagus. Tetapi jangan terlalu panas. Balut pek haba dengan tuala terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Jika terus bersentuhan dengan kulit, ia boleh menyebabkan melecur. Satu perkara penting di sini. Tuaman mesti dilakukan sejurus selepas menyapu soju kacang hitam. Jika terlalu lama, alkohol akan menguap sepenuhnya. Kuncinya adalah bertuam sejurus selepas menyapu. Tahun lalu, Encik Abdullah yang berusia 71 tahun dari Ipoh mula menggunakan kaedah ini kerana sakit lututnya. Pada minggu pertama, beliau hanya menyapu soju kacang hitam dan tidak bertuam. Katanya beliau malas, jadi beliau hanya menyapu saja. Memang ada kesan. Sakitnya sedikit berkurangan, tetapi beliau tidak merasakan perubahan yang besar. Kemudian saya menekankan semula bahawa beliau mesti bertuam. Barulah beliau mula bertuam. Apakah hasilnya? Dalam masa 2 minggu keadaannya berubah dengan ketara. Apabila bangun pagi, lututnya terasa ringan dan beliau dapat menaiki tangga dengan lebih selesa. Encik itu memberitahu saya, "Doktor, patutlah saya bertuam awal-awal lagi. Seminggu saya buang masa, ada pengajaran yang perlu diambil dari kes encik ini. Walaupun malas, anda mesti bertuam." Kesan antara hanya menyapu soju kacang hitam dan melakukan tuaman adalah seperti langit dan bumi. Adakah lutut terasa sejuk apabila bertuam? Pada mulanya ia terasa hangat. Selepas kira-kira 10 minit lutut akan terasa lega. Lutut yang kaku akan menjadi lebih lembut. Selepas tuaman, apabila bangun, lutut akan terasa lebih ringan. Berapa kali sehari perlu bertuam? Anda boleh melakukannya setiap kali anda menyapu soju kacang hitam. Sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu malam. 2 kali sehari sudah cukup. Baiklah, ini adalah langkah 3. Tuaman hangat. Ia mudah, tetapi ini adalah langkah yang tidak boleh diabaikan. Namun, adakah cukup hanya dengan begini? Tidak. Baiklah, akhirnya ini adalah langkah 4. Saya katakan pada mulanya bukan bahawa langkah ini adalah yang paling penting. Ramai orang membuat kesilapan di sini. Oleh itu mereka tidak mendapat kesan yang sepatutnya. Langkah 4 adalah masa
Anda perlu tahu bila tidak boleh menyapu soju kacang hitam dan bila ia berbahaya. Pertama, jangan sekali-kali menyapu dalam masa 2 jam selepas makan. Mengapa? Apabila kita makan, darah akan mengalir ke perut kita untuk mencerna makanan. Pada masa ini, jika anda menyapu soju kacang hitam ke lutut dan bertuam, apa yang akan berlaku? Darah akan mengalir ke lutut. Perut akan kekurangan darah. Akibatnya penghadaman akan terganggu. Anda akan berasa kembung, mual dan pening. Lebih teruk, anda boleh pengsan kerana gula darah rendah. Terutamanya bagi warga emas, ia lebih berbahaya. Tahun lalu, ada seorang lelaki bernama Encik Hassan, 69 tahun, yang tinggal di Johor Bahru. Beliau menyapu soju kacang hitam dan bertuam sejurus selepas makan tengah hari. Selepas 30 minit, beliau berasa pening dan berpeluh sejuk, kemudian pengsan di bilik air. Mujur isterinya cepat menemuinya dan membawanya ke hospital. Apa kata doktor? Jangan bertuam lutut sejurus selepas makan. Encik itu pengsan kerana kekurangan darah sementara ke otak. Beliau tidak cedera parah, tetapi ia adalah situasi yang sangat berbahaya. Apakah pengajaran yang perlu diambil dari kes encik ini? Jangan sekali-kali menyapu selepas makan. Anda perlu menunggu sekurang-kurangnya 2 jam. Kedua, jangan sekali-kali menyapu pada hari anda minum alkohol. Ini sangat penting. Apabila anda minum alkohol, saluran darah anda akan mengembang. Jika anda menyapu soju kacang hitam ke dalamnya dan bertuam, saluran darah akan mengembang lebih luas lagi. Tekanan darah akan turun secara mendadak dan membebankan jantung. 2 tahun lalu, ada seorang lelaki bernama Encik Sulaiman, 72 tahun, yang tinggal di Kuching. Beliau mandi air panas selepas minum alkohol pada waktu malam. Namun beliau hampir pengsan di bilik air kerana pening. Tekanan darahnya turun secara mendadak kerana gabungan alkohol dan air panas. Mujur keluarganya cepat menemuinya. Jadi, tiada perkara buruk yang berlaku, tetapi ia adalah situasi yang sangat berbahaya. Apakah pengajaran yang perlu diambil dari kes encik ini? Jangan sekali-kali menyapu soju kacang hitam pada hari anda minum alkohol. Jangan bertuam juga. Ketiga, elakkan sejurus sebelum atau selepas mandi. Apabila mandi, saluran darah sudah mengembang. Jika anda bertuam lagi, tekanan darah akan turun terlalu rendah. Anda boleh berasa pening dan pengsan. Beri jarak sekurang-kurangnya 1 jam sebelum atau selepas mandi. Keempat, jangan sapu terus jika lutut panas atau bengkak teruk. Apabila keradangan dalam fasa akut tuaman sejuk lebih diperlukan, dalam kes ini pergi ke hospital dahulu. Lebih selamat untuk menggunakannya selepas keradangan reda. Jadi bila waktu yang terbaik untuk menyapu 30 minit selepas bangun pagi adalah sangat baik. Sama ada sebelum sarapan atau 2 jam selepas sarapan. Untuk malam 2 jam selepas makan malam dan 1 jam sebelum tidur adalah baik. Jika anda mematuhi masa ini, ia selamat dan kesannya terbukti. Jangan tamak. Jangan sapu sesuka hati. Ini adalah masalah keselamatan anda. Namun ada satu lagi langkah terakhir, iaitu langkah 5. Baiklah, ini adalah langkah terakhir, iaitu langkah 5. Ini adalah langkah yang paling mudah tetapi juga yang paling sukar, iaitu konsisten. Anda tidak boleh mencuba selama 1 atau 2 hari dan berkata tidak berkesan. Lutut anda tidak rosak dalam sekelip mata, bukan ia rosak sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Jadi anda tidak boleh mengharapkan ia pulih dalam 1 atau 2 hari. Saya sentiasa memberitahu pesakit saya, jaga lutut anda seperti anda makan nasi setiap hari. Jika anda tidak makan nasi sehari, anda akan merasa lapar, bukan? Begitu juga dengan lutut. Jika anda tidak menjaganya sehari, ia akan sakit semula. Jadi berapa lama untuk melihat hasilnya?
saya akan memberitahu anda dengan tepat. Hari ketiga, anda akan merasakan lutut anda hangat. Rasa seperti, ada sesuatu yang berbeza. Sakit masih ada, tetapi anda akan merasakan lutut anda sedikit lebih lembut. Minggu pertama, rasa kaku apabila bangun pagi pasti berkurangan. Anda akan berfikir, hari ini lebih baik. Pada masa ini ramai orang membuat kesilapan. Mereka berfikir cukuplah ini dan berhenti. Jangan, anda perlu teruskan. Minggu kedua, sakit pasti berkurangan. Tidak ada lagi bunyi apabila bangun pagi. Menaiki tangga juga menjadi sedikit lebih mudah. Dari sini anda akan merasakan ini benar-benar berkesan. Sebulan anda boleh menaiki dan menuruni tangga tanpa berpegangan pada pemegang tangan. Anda akan merasakan lutut anda bertambah kuat. Walaupun cuaca buruk, lutut anda kurang sakit. Untuk mencapai tahap ini, anda hanya perlu sebulan. Bersabar dan konsistenlah selama sebulan. Tahun lalu ada seorang wanita bernama Puan Latifah, 67 tahun, yang tinggal di Kuantan. Sakit lututnya sangat teruk sehingga doktor menyarankan pembedahan. Tetapi beliau takut pembedahan, jadi beliau mula menggunakan kaedah ini. Pada minggu pertama, beliau tidak merasakan banyak kesan. Beliau berfikir alahai tidak berkesan dan hampir berhenti. Tetapi anaknya memujuknya, ibu cubalah sebulan. Kalau selepas sebulan pun tidak berkesan, barulah buat pembedahan. Beliau mendengar kata anaknya dan teruskan. Selepas 2 minggu keadaannya berubah dengan ketara. Sakitnya berkurangan dan lututnya terasa ringan. Selepas sebulan beliau dapat pergi ke pasar sendirian dan menjemput cucunya. Kini beliau sudah 6 bulan konsisten melakukannya. Pembedahan. Beliau tidak terfikir lagi. Puan ini memberitahu saya, doktor, jika saya berhenti selepas seminggu, saya pasti sudah berada di meja bedah sekarang. Memang bagus saya teruskan. Apakah pengajaran yang perlu diambil dari kes Puan ini? Jangan putus asa dan konsistenlah. Anda perlu melakukannya sekurang-kurangnya sebulan. Adakah perlu dilakukan setiap hari? Ya, lakukan setiap hari. 2 kali sehari, pagi dan malam. Lakukan walaupun anda malas. Apa yang lebih penting daripada kesihatan anda? Luangkan hanya 10 minit dari waktu menonton drama untuk menjaga lutut anda. Bolehkah saya berhenti jika sudah berkesan? Tidak. Jika anda berhenti sebaik sahaja ia pulih, ia akan kembali teruk. Walaupun sakit sudah hilang, teruskan 2 hingga 3 kali seminggu. Penjagaan lutut adalah sepanjang hayat. Adakah ia mahal? Sama sekali tidak. Sekantung serbuk kacang hitam sekitar 18. Sebotol soju sekitar RM8. Dengan 26 anda boleh menggunakannya selama lebih sebulan. Ia lebih murah daripada membeli plaster untuk sebulan. Baiklah, ini adalah langkah 5, konsisten. Ini adalah langkah terakhir dan paling penting. Anda sudah mempelajari semua langkah dari 1 hingga 5. Kini hanya tinggal praktiknya sahaja. Mulakan hari ini juga. Jangan menangguhkannya sehingga esok. Hari ini adalah hari paling awal. Baiklah, mari kita ringkaskan apa yang anda pelajari hari ini. Langkah 1. Membuat soju kacang hitam. 1 cawan serbuk kacang hitam sangai 1 L soju. Peram selama 3 hari. Langkah 2. Cara menyapu. Basahkan kapas muka secukupnya dan sapu secara meluas di seluruh lutut. 2 kali sehari, pagi dan malam. Langkah 3. Tuaman hangat. 10 hingga 15 minit sejurus selepas menyapu. Ini akan menggandakan keberkesanan. Langkah 4. Mematuhi masa. Jangan dalam masa 2 jam selepas makan. Jangan sekali-kali pada hari anda minum alkohol. Ini adalah masalah keselamatan. Langkah 5. Konsisten. Anda perlu melakukannya sekurang-kurangnya sebulan untuk merasakan kesannya.
Jaga lutut anda seperti anda makan nasi setiap hari. Cukup patuhi 5 langkah ini. Ia tidak sukar, bukan kosnya hampir tiada. Dan anda boleh melakukannya dengan selamat di rumah. Namun anda perlu ingat, kaedah ini tidak berkesan untuk semua orang. Keadaan lutut setiap orang berbeza, begitu juga punca kesakitan. Jika anda telah mencuba kaedah ini selama sebulan, tetapi sakit masih berterusan, atau semakin teruk, anda mesti pergi ke hospital untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Jika lutut anda bengkak panas atau sakit sehingga sukar berjalan, anda perlu segera pergi ke pakar ortopedik. Lutut anda adalah tiang kuat yang akan menyokong anda sepanjang hayat. Apabila bangun pagi, menaiki tangga, bermain dengan cucu anda, tidak boleh melakukan apa-apa tanpa lutut. Menjaga tiang itu dengan kuat adalah di tangan anda. 10 minit penjagaan sekarang akan mengubah hidup anda 10 tahun akan datang. Jika anda mula menjaga lutut selepas sakit semakin teruk dan pergerakan berkurangan, ia akan mengambil lebih banyak masa dan lebih sukar untuk pulih. Mulakan hari ini atau malam ini, luangkan hanya 10 minit untuk lutut anda. Jika video ini bermanfaat, sila tekan butang suka. Dan jika anda melanggan saluran teman kesihatan, anda boleh menerima maklumat kesihatan untuk usia emas yang pelbagai dan terkini dengan pantas. Langganan adalah percuma dan ia adalah langkah pertama untuk menjaga kesihatan anda. Jika ada sesiapa di sekeliling anda yang menderita sakit lutut, sila kongsi video ini. Sedikit keprihatinan daripada anda boleh membantu orang lain. Sila beritahu keadaan lutut anda di ruangan komen. Tinggalkan komen, saya mula hari ini, dan saya sendiri akan membalas dengan komen sokongan. Kesihatan lutut anda adalah kualiti hidup anda. Jika lutut anda sihat, anda boleh melakukan semua yang anda inginkan. Saya berharap video ini menjadi titik permulaan yang baik untuk anda menjaga lutut anda. Semoga anda menikmati usia emas yang indah dengan lutut yang sihat, bermain dengan cucu melancong dan melakukan segala yang anda inginkan. Saya menyokong anda